Disebabkan joran aku jatuh minggu lepas, mancing dekat Rakit Cik Don, so aku terpanggil untuk datang kat tempat ni untuk aku cari joran baru untuk aku mancing kat Rakit. So, diorang kata ada 80% potongan harga barang-barang mancing kat sini. Apa yang diorang display sebenarnya barang-barang lama sebenarnya, diorang nak buat clearance stock. So aku jumpa mesin ni untuk aku mancing gelama. Okey tak? Ini adalah mesin favourite aku, tapi harga dia sama je. Baik beli Shopee. Jig pun banyak pilihan. Mata kail pun ada, murah lah juga RM5. Candat pun kalau kau nak ada, murah lah RM10. Joran ada tapi tak banyak pilihan. Ni paling murah bagi aku. Harga ni dia. So disebabkan tak ada barang yang aku nak, so aku belah. Aku pergi lagi satu tempat berdepan dengan tempat yang tadi kita pergi. Nama dia EJ Jaya Wholesale. So tempat dia agak macam kilang juga, serabut lah. Apa kau nak barang, korang kena selam sendiri. Macam-macam ada. Ini adalah barang baru, okey, bukan barang terpakai. Ni dekat kawasan depan dia. Nanti aku bawa korang masuk dalam dia. Macam kilang kan, tapi dia ada section untuk mancing. So kita carilah selam apa yang aku nak. Sebelum aku mencari joran spek yang aku nak, aku bawa korang jalan-jalan dulu. Dia ada macam-macam jual dekat sini. Perkakas dapur, perkakas tukang, macam-macam lah. Mesin kopi pun ada kalau kau nak. Ni dia. Sebelum aku terlupa, dua-dua tempat yang kita pergi tadi tu terletak dekat Dato' On. Yang tempat aku pergi sekarang ni nama dia EJ Jaya Wholesale. Kau boleh tengok TikTok dia lah. Kasut pun ada jual, ubat pun ada jual kalau kau sakit. Tapi pastikan korang tengok dah expired ke belum. So aku dah jumpa joran aku, jenama G-Tech spek 15 ring Fuji. Korang teka harga dia berapa. Memang jauh beza daripada tempat tadi. So joran dah jumpa, ada kerusi. Belilah kerusi ni, aku bawa balik dengan kerusi ni sekali. Korang cuba teka berapa harga joran dan kerusi yang aku beli dekat EJ Jaya Wholesale ni.